Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sekarang di World Islamic Science and Education University ataupun dikenali sebagai WISE. Dan hari ini kita nak pusing-pusing kawasan sekitar Jamiah. Jom kita pusing. Jadi sekarang kita dah sampai di Kuliah Dakwah wa Usuluddin dan juga Kuliah Syariah wal Qanun. Okey, jadi ini adalah keadaan dalam kelas di bangunan Kuliah Dakwah dan Usuluddin. Boleh tengok keadaan. Untuk musola berada di tingkat 2 bangunan Kuliah Dakwah dan Usuluddin. Di belakang saya ni merupakan kuliah mazhab yang di mana mahasiswa yang mengambil kos fiqh Syafi'i akan menghadiri kelas di sini. Jadi mari kita masuk. Nah, baik. Duduk. Jadi ini adalah salah satu kelas di bangunan kuliah mazhab. Sekarang kita dekat perpustakaan atau lebih dikenali Maktabah Jamiah. Jom kita masuk. Kurang 8. Jadi sini kita ada kafeteria Jamiah. Di mana di sini terdapat pelbagai jenis makanan. Contoh dia seperti ginger, burger dan batata, iaitu potatoes. Jadi yang macam anda lihat, sekarang kita berada di bangunan pendaftaran ataupun lebih dikenali sebagai Qabul Tasjil. Departmen ini menguruskan hal yang berkaitan dengan pelajaran dan pendaftaran mahasiswa. Jom kita masuk.
saya ni merupakan bangunan hal ehwal pentadbiran pelajar ataupun lebih dikenali sebagai Syu'un Talabah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kau exam tadi Aduh, Macam mana exam kau? susah tu. Apa yang aku hafal tak masuk kan. Aduh. Tip exam ni, jika anda stres,